Macam mana cara kita nak dismantle untuk supply single phase pada wiring rumah? Okey, jom saya tunjukkan. Okey, first kali tuan-tuan off semua switch pada load ni. Okey, yang mana ada load tuan-tuan off belaka. Okey, bila dah off semua load ni, kita pergi pada DB pula. Okey, first kita pergi pada sub DB dulu. Kita off bahagian MCB dahulu. Okey, seterusnya kita off RCCB. Off RCCB, kita off main switch. Okey, kita pergi pada main DB pula. Kita off MCB dulu. Kita off supply untuk ke SPD. Kita off RCCB yang ni. Okey, tak boleh nak off sebab dia auto reset. Jadi kita kena off dia punya auto reset ni dulu. Kita select ke kanan. Okey, bila dia keadaan standby macam tu, baru kita boleh off RCCB. Okey, last kali kita off dia punya main switch. Okey, dan kita pergi dekat luar rumah, kita cabut dia punya cut out untuk pastikan tak ada supply masuk dalam rumah. Okey, dekat meter ni dah tak ada bacaan dah. Okey, sebelum buat kerja-kerja dismantle semua barang ni, paling kurang kita ada test pan satu. Okey, kita check supply dekat punya cut out ni. Okey, incoming dia ada api. Okey, pastikan dekat outgoing ni tak ada api. Dan kita check juga dekat dalam rumah, dalam DB ni. Okey, tak ada api Supaya apa kita check? Sebabnya kadang-kadang ada owner rumah dia tak bagi tahu. Dia buat ada kerja yang tak baik sebelum ni, bypass ke apa, dia tak mention ataupun dia lupa nak bagi tahu kita. Jadi untuk kita lebih safety, kita mesti check. Kalau ada meter yang boleh check voltage, lagi baik.
Alhamdulillah, kita dah dapat dismantle semua wiring single phase untuk satu rumah, dah settle belakang dah. Alhamdulillah. Okay, cuma nanti kita akan cabut dia punya meter TMB ni. Kita buka IPC, baru kita cabut meter TMB ni. Bekalan masih ada pada kabel servis.